Hai, saya Naziatul Soleha. Saya seorang suri rumah dan seorang tukang jahit. Dan saya Muhammad Khairi bin Tajuddin, seorang penulis dan penerbit buku. Sebelum buat Amway, hidup kami penuh dengan cabaran. Tapi peluang ini mengubah segalanya. Hidup saya sebelum ni sangat stres. Sibuk dengan tepahan jahitan je sampai tak ada masa dengan keluarga. Sampai nak makan pun tak sempat. Jadi saya pun selalu sakit. Bila kesihatan terjejas, pendapatan pun terjejas. Saya pula jenis skeptikal sebab sebelum ni saya dah banyak join bisnes yang lain. Suami saya tak yakin dengan kemampuan saya. Katanya saya pendiam dan tak pandai cakap dan tak pandai menjual. Tapi saya tak berputus asa. Ya memang, isteri saya ni memang tak putus asa. Walaupun saya condemn dia, dia terus buat. Lama kelamaan dia dapat buktikan yang dia boleh buat. Kami belajar daripada upline. Apa yang upline yang kami ajar, kami buat. Bila mencapai 21% pertama, income saya melebihi gaji suami. Dulu saya obes. Saya mula mengamalkan gaya hidup sihat dengan produk Nusilat sehingga berat badan saya turun 20 kilo. Alhamdulillah, dengan Amway kami dapat mencapai impian. Dapat membeli rumah yang selesa, melancong dan dapat meluangkan masa berkualiti dengan anak-anak. Kita tak mampu mengubah dunia, tetapi kita mampu mengubah diri kita sendiri. Jika kita berjaya mengubah diri kita, dunia kita akan berubah.